Saya ulang ya. Tuh. Gila Ustadz, macam apa ini? Tuh. Saya kira alim nih Ustadz ini. Astaga. Seperti Husam umpamanya, Encik Husam. Kita tahu beliau penceramah tunjuk jari tengah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji bareng teman-teman ya. Mendengarkan ceramah kepada dua ustadz di Malaysia, ada Ustadz Husam dan juga ada Dr. Maza. Dan di video kali ini Dr. Maza mensekolahkan dan menasehati Ustadz Husam yang ceramahnya carut marut, tidak ada akhlak sama sekali, sampai tunjuk jari yang tak berakhlak teman-teman ya. Dia sebenarnya ustadz tapi ya pemahamannya minim teman-teman ya. Dibandingkan dengan Dr. Maza, jauh lebih alim Dr. Maza loh teman-teman ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceramah kali ini, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel Meriak TV ini, please subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini. Dan saya Meriak TV ingin mengajak teman-teman sebelum kita mendengar, seperti biasa selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, jom seperti videonya kita play bersama. Let's go. Budak dia main tanya saya, Ustaz, mazhab maki ni lagu mana Ustaz? Enggak, bapak butuh apa? Butuh hang. Nak tampil nak haram ni hidup lagi. Wajarkah Ustadz kaki carut seperti ini dibiarkan ceramah? Nggak patut. Lepas ni tuan-tuan jangan buat lagu tu, masuk neraka. Tukang fitnah ini. Anak habis sekolah begitu. Adik. Oh, tuh. Ngeri cuk, ngeri sumpah. Saya ulang ya. Habis sekolah begitu. Adik. Tuh. Gila Ustadz, macam apa ini? Tuh. Saya kira alim nih Ustadz ini. Astaga. Heroin, morfin, kokain. Hak yang budak baru keluar Ustaz terhenti kata dadah jenis apa tu Cik Imam dia kata. Heroin, dadah. Heroin jadi heroin. Morfin, kokain, ambil. Lah ni pening nak belajar. Orang putih nak belajar cakap Cina. Dah duk belajar cakap Cina 2 kali dah masuk kelas. Dia ambil kelas mengajar bahasa Cina. Seminggu sekali dia belajar. Minggu sebelum tu sekali, minggu ni sekali. 2 kali dah masuk kelas. 2 perkataan dah cikgu suruh siapa? Cibai dengan lancau. Makna dia tak pergi lagi. Dah sungguh ni saya masuk belajar. Dah tuntut gelap lah. Kena gelap apa saya bukan tahu mana kan. Parah loh. Masuk 2 kali dia suruh hafal tu loh. Kelas yang pertama dia kata cibai, dia kata cabat, cibai. Yang kedua lancau. Saya tanya dia makna apa dah? Cikgu kata hang sebut dulu bagi boleh. Dah boleh baru aku sebut makna. Dia belajar bahasa Cina. Dah ingat tak ada kemaluan kan dia cakap depan tuan-tuan dan minta duit tuan-tuan. Kemaluan yang besar. Lebih baik saya main Pokemon. Baru ni di utara ada satu badan dia buat kajian tuan-tuan. Pokemon ni rupanya 20 tahun lebih saja dia buat kajian. Orang duk main bahayanya Pokemon. Cek dia buat kajian. Pokemon ni rupanya betina. Kalau lelaki nama dia Pokemon. Mula-mula mukadimah lelah lah mampu biar. Mufti Sekretar Mula. Kenal anda? Mufti Sekretar Mula. Saya pergi baru ni kampung dia. Saya pergi kampung dia, pergi jumpa satu orang. Dia berkata, Ustaz, Mufti duduk kampung ni? Saya kata, ya lah. Allah Ustaz, rumah dia Ustaz dekat dengan kandang babi. Saya kata, biar betul ni bawa saya pergi. Betul tuan. Rumah dekat dengan kandang babi.
Di dunia Allah tak lebuh dengan babi lah. Akhirat tak tahu lagi lah. Dunia Allah tak letak dengan babi lah. Dekat sangat, dia ingat tak jauh mana. Saya turun-turun dengar. Dia kata dia ni boleh duduk ke kau ni. Dia ni cerita betul yang kan? Tuan-tuan nak pergi saya nak bawa. Ha? Saya turun, duk bau macam ngentut, tak ngentut. Oh betul yang ni bau babi ni. Sebab kita duduk lalu atas highway tuan-tuan, bau busuk tu. Saya lu tak tahu, maki habis lah kita ingat ngentut. Buka tingkat lagi busuk. Nak orang kata tutup balik lah. Bau babi. Allah tuan-tuan. Goblok. Kok ada ustadz macam ini loh di Malaysia. Bahasanya loh, ustadz itu meskipun diberi gelar Ustadz Wahabi Dr. Maza, perkataannya selalu lembut teman-teman ya. Lembut dan sesuai dengan hadis dan Quran. Tidak macam Ustadz carut marut seperti Ustadz Husam ini loh. Apa Ustadz macam ini? Saya kira Ustadz Husam alim, pinter. Ternyata dia marah dengan cara caci maki. Gak seperti Ustadz Dr. Maza. Dia meskipun marah tapi selalu penyampaiannya selalu dengan dalil teman-teman. Wow. Dr. Maza. Oke, kita lanjut kepada Dr. Maza. Ada satu budak. Dia penceramah tunjuk jari tegah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Ada beberapa perkara saya nak sentuh tentang isu ini. Yang pertama, kita kena tahu isu pengajaran agama Islam atau penceramah tanpa tauliah ni bukan isu setempat di Perlis saja. Ia isu yang diperkatakan di seluruh negara. Yang kedua ialah kita kena tahu bahawasanya Perlis ini adalah negeri yang paling tolerance dalam isu ini. Jika kita ikuti sejarah Perlis ni, kita tak dengar pun Perlis ambil tindakan kepada orang ceramah tanpa tauliah. Berapa banyak penceramah yang datang tanpa tauliah, kita hanya bagi nasihat dan kita bagi tahu jangan. Sebahagian penceramah itu seperti mana yang kita tahu yang datang daripada Perlis sejak dahulu, daripada negeri Seberang iaitu Kedah, seperti Husam umpamanya, Encik Husam. Kita tahu beliau penceramah tunjuk jari tegah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Kita tak bagi nasihat, tapi masih lagi datang untuk berceramah. Dan kemudian apabila keluarnya titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kerana memandangkan isu ini kalau dibiarkan dia akan memberikan satu nilai-nilai yang buruk kepada masyarakat dan negeri. Betul. So maka kena ada peraturan tauliah ni memang dah ada dah. Jadi mesti dilaksanakan. Pihak Jaib, saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam, Jawaban Mufti mengeluarkan tauliah. Pihak Jaib melaksanakan. Sebelum pun peristiwa ini berlaku, melalui perjumpaan dengan Exco Agama, pihak berkenaan telah ditawarkan untuk, maksudnya dipelawa untuk memohon tauliah. Kita nilailah, dia pohon dulu. Kita nak tengok siapa yang dia nak ceramah. Dia enggan. Semasa dengan perjumpaan beberapa kali, 2 kali dengan perjumpaan dengan Jaib juga, ditegaskan, mintalah tauliah. Juga dia enggan atas alasan-alasan dia tersendiri, premis peribadi dan seumpamanya. Apabila peristiwa ini berlaku, kita tengok sudah sampai kepada tahap yang mana toleransi kita itu sudah dianggap sebagai ataupun diambil sebagai satu ruang untuk macam mempersendakan peraturan-peraturan, apatah lagi setelah dikeluarkan titah oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah. Bukan saja Raja Pemerintah Perlis. Kalau kita tengok sultan-sultan negeri lain juga mengeluarkan perkara yang sama. Jadi dengan itu pihak Jaib melaksanakan tugasan. Bukan nak tangkap sebenarnya, nak ambil penceramah berkenaan untuk membuat statement di atas peristiwa malam tadi. Itu pun dihalang dengan satu halangan yang besar, walaupun pihak polis ada, dengan cara yang bagi saya sangat tidak terhormat. Dan demi berduka citakan, ada yang mengeluarkan perkataan kafir kepada pihak berkuasa agama. Saya ingat ini adalah satu hal yang tidak wajar, kan? Kita terutama dalam bulan Ramadan ini, kita cari jalan yang terbaik. Peraturan, semua tempat kena ada peraturan. Isu yang dibangkitkan premis peribadi atau premis persendirian ni, apa maksudnya? Semua tanah memang ada nama orang.
Tapi persendirian yang dimaksudkan itu jika dia mengajar kepada keluarga rumah dia sahaja. Itu yang ada dalam amendment section 33. Adakah dengan buat satu poster panggil muslimin dan muslimat supaya datang? Takkan itu keluarga dia sampai beratus orang tu keluarga dia. Itu pun satu insulting kepada kita punya intelligence, supaya akhirnya kita macam diperbodohkan juga dengan isu ini. Sebenarnya takkan kita nak kata tu keluarga kita sampai berdarah 300-400 orang duduk dalam satu tempat, kemudian dibuat poster panggil secara terbuka. Ini pun juga salah. Kalau begitu tak ada tempat yang ada peraturan lah. Kalau kita kata kita memang tak akan bagi dia ceramah, itu cerita lain. Kita kata pohon tauliah. Itu pohon tauliah dan ikut peraturan. Kemudian soal siapa yang kita benarkan tak benarkan, kita ikut proses seperti mana orang lain mengikut prosesnya. Itu kenyataan awal itu saya buat. Ini baru penceramah teman-teman ya. Hebat beliau ini. Padahal ceramahnya selalu menggunakan hadis, Quran, sesuai dengan sunnah, rawi-rawinya. Masih aja banyak yang gak percaya dengan Dr. Maza. Jujur teman-teman, saya lebih menghormati Dr. Maza daripada Ustadz Husam ini. Ini Ustadz gak ada malu, ini gak ada otak ini. Lanjut. 2 tahun saya habis, saya ke Wales, saya balik. Tentu tahu ada peristiwa. Bukan saya nak cerita pasal saya nak kait dengan cerita Wahabi ni. Saya ditahan di Taman Sri UK 2009. Siapa orang Sri UK ada? Kerana ceramah tanpa tauliah. Saya ingat tak tahulah. Ceramah tanpa lebih tauliah. pada seminggu, tiap hari muka sorak, muka saya muka depan. Masa tu dekat-dekat nak jadi Perdana Menteri. Rentetan asalnya pasal timbul ada jawatan yang nak dilantik pada saya, maka ada movement yang dibuat oleh grup agama tentang bahaya bekas mufti Perlis. Saya ni nak cerita ke anak muda, hidup ni taklah perlu takut sangat. Saya lalui, tuan-tuan, mana ada lagi ni Dr. Rora ke, Kamilin ke, tak ada lagi. Saya the only target dalam semua benda. Mana ceramah mereka buat roadshow, gambar saya lah yang naik. Saya tahu. Tapi oleh kerana itu seadanya keadaan yang bukan pun pilihan yang kita mahu. Keadaan berjalan. Bila saya kena tangkap, alhamdulillah Perdana Menteri ketika itu, bagi kredit jugalah Datuk Seri Najib, dia bela saya secara terbuka. Tuan Guru Ni Aziz juga, dan pemimpin-pemimpin parti politik hampir kesemuanya bela. Apabila saya pergi ke mahkamah, begitu ramai menyokong. Dan saya dijemput ke negeri Kelantan. Tok Guru Ni Aziz panggil saya jumpa dengan dia di bilik pejabat dia. Antara kata-kata dia yang saya ingat, dia kata, Wahabi ni adalah bintang saya masa muda-muda. Dia kata dia. Dan dia kata dia pernah pergi ke Perlis, rumah Abu Bakar Asy'ari, Syekh Abu Bakar Asy'ari, dulu imam Masjid Alwi ni, yang dianggap tokoh pembaharuan yang membawa pemikiran keluasan bermazhab. Dia kata yang terkena sabar, Tok Guru Ni Aziz kata. Ana ni sebab pegang kerajaan, dia jadi susah sikit, kena sabar. Dan sepanjang beliau ada, banyaklah program-program di Kelantan yang saya isi. Sehinggalah saya jadi pensyarah balik, saya pergi ke Oxford, dijemput sebagai fellow, kemudian saya patah balik mengajar USM, saya pergi ke SOAS di London, kemudian Tuanku Raja Perlis minta saya balik untuk menjadi mufti kali yang kedua. Ini bukan malam nak cerita pasal saya, dapat kepercayaan perjalanan ini. Saya fikir kalau lah Allah tak kesian, gelombang ketika itu jauh lebih besar untuk saya hadapi. Betul. Bukan kerana saya ada kelebihan apa, tapi Allah selamatkan saja hamba yang penuh dosa ini, sehingga saya boleh duduk pada jawatan ini dan meneruskan agenda yang saya rasa saya patut buat. Tuan-tuan sekalian, bila berlaku krisis yang banyak, kita tidak pernah pun, saya nak ingatkan anak-anak muda yang tak dengar kita, dengar elok-elok. Apa yang dituduh bahawasanya golongan yang nak sunnah ni maki mazhab,
maki Imam Syafi'i, kata orang yang baca Yasin masuk neraka. Tuan-tuan, hanya saudara-saudara hanya boleh dengar daripada mulut ustaz-ustaz yang tuduh itu. Mustahil untuk saudara mendengar daripada kami. Betul, gak ada teman-teman ya. Kami tidak pernah mengucapkannya. Kami hanya bagi tahu dalam sunnah Nabi, Nabi baca apa? Surah Kahfi. That's all. Betul, memang hadisnya seperti itu yang sahih teman-teman ya. Bukan baca mengkhususkan surat Yasin di malam Jumat, gak ada hadisnya itu loh. Kami bagi tahu tidak ada riwayat yang sahih Nabi baca Yasin malam Jumat. Betul. Itu saja. Dia kata, setuju saya. Dia kata siapa baca Yasin masuk neraka. Dia kata, anak kata darabani wa baka, syatamani wa shtaka. Dia maki aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Dia pukul aku, dia menangis. Orang kata mazhab ada banyak, Imam Syafi'i. Dengarlah ceramah kita semua. Imam Syafi'i, imam rahimahullah, imam yang agung, nasirus sunnah. Tapi ada kaul kita pilih mazhab yang lain. Imam juga, Imam Malik, imam yang besar. Kita tak pernah kata, mereka kata Imam Syafi'i bodoh, mereka lagi pandai daripada Imam Syafi'i. Dan ini masuk dalam fikiran sebahagian. Sedangkan mereka tu sendiri kadang-kadang tidak bermazhab Syafi'i. Geng yang tengok bola, mana mazhab Syafi'i? Nampak pihak orang, mana boleh. Untuk anak muda lah saya nak kata. Saya nak bagi tahu bahawasanya hal yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini, tidak memajukan umat. Apa yang kita seru ialah untuk melihat teks Al-Quran dan Sunnah, sama-sama kita belajari. Kalau kita kata orang awam tak boleh faham, mungkin mereka tak boleh faham detail. Tapi takkan tuan-tuan, handphone daripada tak pandai, pakcik tu dah pandai. Dulu tengok komputer pun takut meletup. Sekarang handphone. Maksudnya manusia kalau dia ajar berulang-ulang, ia faham. Kita siapa untuk katakan kaul ni tak, kau ni lebih, pilih kau ni lebih daripada kau ni. Mereka yang ikut ustaz mereka tu pun ikut ustaz, bukan ikut Imam Syafi'i. Sebab itu ada imam mazhab kata lain, ustaz kata lain, maka ikut ustaz. Saya selalu buat contoh. Tuan-tuan nak pergi beli kereta. Kereta ni bagus bang? Dia kata hang engineer kan nak tanya bagus tak bagus. Orang jual beli saja. Kalau saya nak pakai. Dia minyak bagus ke? Enjin dia bagus. Kalau bagi tahu bagus pun hang bukan faham enjin ni. Jadi kami jual kereta hang beli saja. Untuk kereta kita tanya. Untuk amalan kita, bukan kita pelekehkan yang lain. Kita lihat kaul-kaul yang ada. Sekadari boleh kita faham. Dan semua kaul, hatta yang difatwakan di negeri Perlis ini, tidak keluar pun daripada imam-imam yang 4. Tuan-tuan sembahyang, kunut tak keluar. Mari negeri Perlis, bismillah perlahan, tak keluar. Majoriti ulama pun bismillah perlahan. Cuma ia memberi exercise untuk kita tanya, pasal apa perlahan? Lalu kita baca, hadis Anas macam ni. Hadis, salah untuk kita tahu hadis. Tak boleh tahu, hampa orang awam. Habis itu tak payah buat kuliah mengaji ya. Tak sudah, kami kena buat apa? Ini adalah hal yang kita ajak ialah untuk, tadi siapa nama? Ustaz Syabuddin apa? Memandaikan umat. Supaya mencerdaskan maksud Ustaz. Hadza dinul qayyim. Supaya agama ini tuan-tuan hargai hebatnya Nabi. Hargai supaya tuan-tuan apabila kita solat terbayang pada wajah, pada ingatan kita, pada perasaan kita solat Nabi. Oke teman-teman semuanya, tercerahkan, tersekolahkan oleh Dr. Maza. Inilah penceramah yang sebenarnya teman-teman ya. Ustadz Husam itu tak kirain sama saya itu Ustadz paling hebat, cerdas, pintar. Ternyata ketika dia kalah dengan dalil-dalil oleh Dr. Maza, dia bisanya mencaci, mencarut, telunjuk jarinya nggak sopan, nggak ada akhlak. Bukan ustadz itu namanya teman-teman ya. Kalau memang berani, tunjukkan dalilnya juga, sesuaikan dengan sunnah, sesuaikan dengan Al-Quran. Itu yang baru bagus teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala juga. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.